bila LRT ada. Jadi bila dia dah lama tu, sudah pastinya ada wear and tear dan sebagainya yang memerlukan penyelenggaraan. Jadi apabila kita terima aduan itu, kita fikir what is our next line of action? Betul. Kita dengar apa nak buat. Apa yang kita buat adalah kita buat engagement. Kita buat engagement dengan persatuan penduduk, wakil persatuan penduduk. Kita adakan dengan prasarana, berasingan dulu. Lepas tu kita adakan joint inspection. Kita pergi ke tapak. Ya, wakil persatuan penduduk datang sekali, wakil prasarana datang sekali untuk melihat keadaan itu. Jadi apabila keadaan itu dah dipahami, apa yang komplain, aduan yang dikemukakan oleh penduduk, benda itu telah berjalan mengikut proses lah. Jadi saya difahamkan lebih kurang berapa meter ya. Jadi itu dah dekat sangat dan penduduk sana merasakan bahawa saya rasa sayup juga hatilah apabila penduduk sana YB mentang-mentang kami tinggal rumah flat. Betul. Tidak ada pun sound barrier. Tapi tempat-tempat yang